Penolong Kanan Hal Ehwal Murid, Puan Irma Haryana binti Muhammad Nasir, Penolong Kanan Co-Curriculum. Keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang. Kelas pandai, kelas budak pandai, kelas nombor 1, tapi ditempatkan dalam grup tu, grup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam TVPSS SKTV. Bersama saya Nur Damia Auni dalam liputan berita terkini dari TVPSS SKTV bagi versi bulan April 2025. Saya akan melaporkan program yang berlangsung di pentas utama SK Tangguh Batu. Pada hari ini bersamaan dengan 28 April 2025, hari Isnin sekitar jam 7.40 pagi berlangsungnya Majlis Pelantikan Pemimpin Muda sesi 2025-2026 SK Tangguh Batu bagi tahun 2025. Majlis ini dirasmikan oleh Inspektor Muhammad Nur Fikri bin Sukur, Inspektor Siasatan dan Kajian Kes IPP Kontijen Melaka. Majlis ini diadakan bertujuan memberi pengiktirafan kepada murid yang terpilih sebagai pemimpin sekolah serta memotivasikan murid lain untuk mencontohi kepribadian pemimpin muda sekolah. Antara objektif majlis ini diadakan adalah bertujuan membina potensi kepimpinan dalam kalangan murid, menanam rasa tanggungjawab terhadap tugas, rakan sebaya dan komuniti, memupuk nilai-nilai murni seperti amanah, jujur dan berdisiplin, meningkatkan keyakinan diri dalam kepimpinan dan melahirkan barisan pelapis pemimpin yang berkualiti untuk masa depan. Berikut merupakan atur acara yang berlangsung pada hari ini. Nyanyian lagu Negaraku, Negeri Melaka dan lagu sekolah. Ikrar rukun negara, bacaan doa, ucapan perasmian oleh Inspektor Muhammad Nur Fikri bin Sukur, Inspektor Siasatan dan Kajian Kes IPK Kontijen Melaka, pemakaian tanda nama kepada Ketua dan Penolong Ketua Pengawas Disiplin, penyerahan sijil pelantikan kepada setiap pemimpin muda iaitu Pengawas Disiplin, Pengawas Pusat Sumber, Pembimbing Rakan Sebaya, Pengawas SPBT, Pengawas ICT, Pengawas Badar, Quartermaster dan Ketua dan Penolong Ketua Kelas. Majlis diteruskan dengan penyerahan scroll kepada Ketua Pengawas Sekolah oleh perasmi. Bacaan ikrar oleh Ketua Pengawas Sekolah. Dan diakhiri dengan sesi bergambar. Semoga majlis yang berlangsung pada hari ini mampu menyuntik semangat kepimpinan dalam diri setiap murid. Sekian sahaja laporan daripada saya. Jangan lupa ikuti siaran TVPSS SKTV. Ketik butang suka dan kongsikan siaran ini untuk tontonan umum. Berjumpa lagi pada episod yang akan datang. Terima kasih. Semoga berjumpa lagi. Melaksanakan dan mematuhi menjaga nama baik sekolah. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Saudara Akmal Nur Irsyad bin Ali Potski atas pimpinan bacaan ikrar sebentar tadi.